Bibi buat apa kat sini? Ni kan Bina. Sis. No. Tak tahu ke Bi tu tak apa? Apa? Bi tu brother lah. Ha, ni lah Bi. Tak, Akak Jama. MP World, Hardware and Machinery. Korang mesti ingat kedai ni ada dekat Masai je. Tapi sekarang ni diorang dah buka cawangan dekat Eko Perniagaan. Jangan risau, masih dengan jenama yang sama, staff yang sama and quality pun sama. Cuma yang bezanya lokasi je. And lebih dekat lah kalau korang nak datang. Kalau korang tengah cari barang hardware, mesin atau perkakas untuk buat kerja DIY dekat rumah, sebenarnya korang tak perlu pergi jauh pun. Nak buat rak sendiri dekat rumah, nak baiki paip bocor atau nak pasang lampu baru, semua boleh settle dekat sini. Dekat sini macam-macam ada. Barang kecil macam pemutar skru, spana, plier, measuring tools. Memang banyak lagi lah. Nak mesin pun ada, macam mesin betul rumput, mesin gerudi, mesin kimpal, generator pun ada. Setakat skru, paku, pipe, barang elektrik, plumbing, PVC pipe, sealant, adhesive dan macam-macam lagi aksesori DIY. Semua dalam satu kedai. Senang cerita, dekat sini macam one stop center. Yang bestnya, harga pun berpatutan. Tok tak kedekut, kualiti pun boleh percaya dan staff pun baik-baik. Boleh tanya je apa-apa, diorang tolong guide. Ya betul. Tengoklah tu betapa banyaknya potongan harga. And kalau korang kontraktor, tukang profesional, pemilik rumah atau individu yang suka buat DIY, sinilah spot terbaik untuk korang semua dapatkan keperluan. So, lepas ni kalau korang nak buat apa-apa projek, ingat MP World Hardware and Machinery je. Terus datang sini dan memang korang rasa nak datang lagi sebab semuanya lengkap. So, jangan lupa datang ke cawangan yang berdekatan Sebab adik dah Kak Jamak approve.